Roxy, hargai kami mengganggu kamu. Dan ini gadis kaya Liv dan Phoebe yang sangat kaya. Nah, bilik mandi saya tiada tandingan. Nah, kertas tandas Liv diperbuat daripada wang. Ia kelihatan menarik, tetapi kertas tandas Roxy kelihatan seperti telah melalui banyak perkara. Oh, ia telah digunakan berkali-kali. Ia menjijikan! Tandas saya hampir meletup! Awas! Ya, saya tidak tahu, tetapi lebih baik jangan pergi ke sana untuk beberapa jam. Oh, dan di sini ada gadis-gadis kaya. Apa yang dilakukan seorang polis di sini? Selamat petang. Dia mahu menangkap Roxy. Alangkah buruknya, tetapi dia tidak buat apa-apa. Dan gadis-gadis terjerat milih berapa? Secara undang-undang dan saya yang menentukan siapa yang boleh saya tangkap. Anda akan ke penjara. Anda telah merosakkan bilik air. Amela, ayan tidak perder sa zero dari perayaan SEA Games feature and she police. Mungkin yang dapat lepisan beta. Tidak. Jangan fikirkan pun. Gadis-gadis, misi itu gagal. Kamu perlu tinggal di penjara. Tapi ia kelihatan teruk. Keadaan ini teruk. Baiklah, ia boleh diperbaiki. Lihat, saya ada sedikit emas dengan saya. Ini dompet saya dan rantai emas saya di lantai. Biar saya sebarkan, mengambil besi panas dan melarikannya di atas rantai emas. Lihat, sekarang kita ada kertas dinding emas. Oh, tidak. Tidak. Tolong, selamatkan saya. Apa bunyi itu? Hentikan. Sekarang. Ups. Maaf. Itu laba-laba. Api baiklah. Laba-laba itu sudah tiada, yang bermaksud saya boleh teruskan dengan pengubahsuaian. Mari tambah lebih banyak emas. Sempurna. Ia bersinar dengan begitu cantik. Saya sudah siap dengan dindingnya. Saya mahu membuat kertas dinding daripada wang. Saya selalu ada beberapa gulungan wang dalam beg duit saya. Bagus. Saya juga sudah bersedia. Roxy, apa yang akan kamu lakukan? Saya tahu. Saya ada rancangan. Saya perlukan surat kabar, tetapi saya tak dapat mencapainya. Oh, Phoebe, apa itu di lengan awak? Oh tidak, laba-laba itu menggigit Phoebe. Saya harap awak tidak akan bertukar menjadi mutan. Wow, mari kita lihat. Nampaknya semua kuasa super adalah benar. Phoebe, awak seorang wanita laba-laba sekarang. Wah. Terima kasih, Phoebe. Beri saya beberapa lagi, tolong. Wow, terima kasih banyak. Mari kita tutup semua dinding di sekitar katil. Ia berjaya dan ia cantik. Dan saya ada sesuatu untuk dibaca. Oh, Phoebe, boleh tak awak ambilkan saya sedikit sarang laba-laba? Bagus, saya nak gantung gambar-gambar saya. Ia tahan dengan baik. Ya, saya ada kuasa super yang hebat. Saya boleh buat apa saja berlaku. Gadis-gadis, penjara kamu tak nampak teruk sekarang. Saya tertanya-tanya apa yang akan kamu buat seterusnya. Mari, Shirley. Kita bisa perkara yang pasti. Anissa Chloe-kannya dengan baik. Jangan jadi berwas Allah di penjara ni. Terus row dengan bosan. Oh, itu jauh lebih baik. Oh, ia sangat kotor. Ada idea, gadis-gadis? Oh, Phoebe, apa yang kamu lakukan?
Dia mempunyai banyak wang. Kamu mahu merasuah polis? Baiklah, dia hanya gembira. Bagus. Sekarang saya ada pengering rambut. Saya boleh tiup semua pembalut. Idea yang hebat. Hebat. Sekarang ia bersih. Roxy tergelincir atas sampah. Awak okey? Saya ada idea. Saya akan buang semua sampah ini ke dalam tong sampah. Maaf, boleh tolong bawa tong itu kepada saya? Saya sangat penat dengan kamu. Ambil ini. Terima kasih banyak. Tetapi ia tidak muat. Beg itu muat bagaimanapun sempurna. Masukkan semua pembalut ke dalam beg. Oh, selesai. Itu lebih baik. Dan sekarang ini bantal yang hebat. Dan satu lagi. Wah, Roxy, awak memang genius. Apa yang akan kamu lakukan seterusnya? Oh, tidak. Tilam ini menjijikkan. Anda perlu membersihkannya. At Roxy, Theodorus Cree in the ring call the pigs. Trustable or Surs Katia Speeda. Dengan cara ini, dia tidak perlu risau tentang sebarang bakteria. Wah, Roxy, awak sangat bijak. Luar biasa. Bagus, gadis. Bagaimana dengan gadis-gadis yang lain? Nasib baik saya ada wang juga. Pegawai Sam, saya ada wang. Dan saya ada berlian yang besar. Wah, saya tak pernah lihat apa-apa seperti ini dalam hidup saya. Saya perlukan semuanya segera. Hay que dimensa imponer sebenarnya ini, perempuan. Pegawai polis, bantu wanita-wanita ini segera. Kita perlu membuat semula katil mereka sepenuhnya. Ia mesti kelihatan sempurna. Wow, katil Liv dan Phoebe kelihatan hebat dan ada banyak hiasan. Sempurna. Baiklah, mereka melakukan kerja yang hebat dan berjaya menggembirakan gadis-gadis kita. Bagaimana kamu suka? Ia tidak kelihatan seperti penjara lagi. Baiklah, kerja kamu sudah selesai. Tunggu, ada sesuatu yang tidak kena? Wah, saya ada selimut baru. Itu bukan. Awak tahu tak warna apa yang sedang dalam fashion sekarang? Bukan yang ini. Wah, saya ada banyak kain sekarang. Oh ya, merah jambu lebih baik buat katil saya. Betapa cantiknya. Dan sekarang saya ada banyak kain berwarna-warni. Saya ada idea. Memotong sekeping dari setiap satu. Sekarang saya akan sambungkan mereka dengan stapler. Wah. Lihat itu. Ia sangat berwarna-warni. Terima kasih. Kawan-kawan, bolehkah kamu menghias dinding saya? Saya tidak tahu. Mari gantung busur cardboard di sini. Awak suka tak? Tidak. Ilik mereka sangat comel. Oh, tetapi saya sangat lapar. Sudah tiba masa untuk makan tengah hari. Ada makanan tak? Masa untuk rehat snack. Oh, kamu mengganggu saya. Baiklah. Phoebe, apa yang salah? Kamu tidak dibenarkan membawa makanan. Oh, itu cerita lain. Excited cakap begitu lebih awal. Hidangan yang sempurna. Air pancut coklat dengan beri. Biar saya suapkan awak. Ada pelbagai jenis beri dan buah-buahan pada lidi. Celupkan dalam coklat. Nikmati.
Sedapnya, Sam. Saya suka. Gadis-gadis itu adalah sanggar or phrase yang dirinci bercan kuber a piancut Phoebe ove segurci beri kurso. Oh, pegawai Sam sudah penat. Dia tertidur. Gadis-gadis, Anne Ranger untuk mencuri kunci berlarian diri. Yeay, kita berjaya. Lihat, kunci ini sempurna. Mari buka dan keluar dari sini. Jom. Biar saya ambil satu donat, Sam. Oh, sedapnya. Sekarang, mari kita lari. Kalau kau pasturi untuk segala video terbaik, tinggal beri komen di channel dan jangan lupa untuk selanjut subscribe. Jumpa lagi. Selamat tinggal.